Hey guys. Okay guys, so in this video, I akan ajar korang how to increase your memory using psychology. Video ni terbagi kepada dua. Session pertama, kita akan start dengan kita punya ASMR brain session. And then you can skip to ni untuk tips and tricks study psychology with me. Let's go to the ASMR session. So hey, selamat datang ke klinik brain surgery ASMR nombor negatif nombor 1 di Malaysia. Okay, so tu nak IC and nama. Thank you. Ni check sama tak muka. Boleh lah. Pakai makeup IC mana boleh pakai makeup, so tu tak sama. We're gonna do like a brain check-up and tengok apa benda yang rosakkan you punya memory ni. Kenapa susah sangat belajar? Okay, so let me check. Pernah accident sebab kat tengkorak ni ada keretakan. So let me check you punya telinga sekejap. Let me check. Okay, so melalui you punya telinga, you punya otak macam ada sedikit kekotoran, so kita kena cuci. First, kita punya aberration. Jom bius. Okay, start rasa macam mengantuk. Okay. Ni berapa? Ni berapa? Ni berapa? 3, 2, 1. Okay, so dia dah pingsan, so let's take these gloves on sebab it's just a gimmick. Ada something yang sangat-sangat kuning yang tersekat dekat dalam ni, so kita kena cabut sekarang. So dia tersekat.
Dia bercinta. Ilmu susah nak masuk. Buang ni. Yuck. Alright, so now dah bersih. Kita nak gam balik. Dia bentuk cucuk dia. Okay, dah seal. Dah seal balik. Dah kena tunggu dia kering. Sementara tu, jom kita cek demam ke tak. Tak demam. Tapi hati dia dah tak ada. Okay, untuk hidupkan balik, jom kita inject dia lagi sekali. This time, kita kena inject renjatan elektrik. Alright. Morning. Dah sedar kan? Rasa macam mana? Do you feel fresh? Do you feel better? So, jom sama-sama kita pergi report untuk pembedahan tadi. So, kita ada jumpa satu benda kuning yang besar in your brain. And you punya cinta hati mengganggu you punya otak. Sebab tu you tak boleh belajar. I advise you to break up. Oh, dia tulis kat sini, sebelum ni result cantik, tapi lepas couple tak cantik dah. What? You buatkan homework dia sepanjang you bercinta and assignment dia. What the heck? That is why you tak boleh buat semua benda ni belajar, geng. Okay, so thank you so much sebab datang ke klinik kita. Datang lagi kalau ada banyak masalah, okay? Bye-bye. Semuanya 1.5k. Boleh transfer sekarang tak? Ya, kita perlu, klinik ni perlukan banyak duit nak maintain lampu ni. Okay. Thank you so much. See you again. Bye-bye. Selamat datang ke session psychology sharing with me. I'm going to teach you how to learn anything and pastikan dia macam tertanam in your memory. First of all, we need to understand how our brain works. Kita punya memory ni short term memory, long term memory. Okay, I give you a situation. Pernah tak you pergi kelas, lepas tu lecturer ajar kat papan tu dengan slide-nya, ataupun cikgu kan, belajar blablabla, masuk luar kelas, you tak ingat apa-apa. Macam mana benda tu boleh terjadi? Let me explain to you. So, memory manusia ni terbagi kepada 3 tau. Sensory memory, short term memory, long term memory. Bila you belajar dalam kelas, contoh, cikgu kata, lecturer kata 2 tambah 2 sama dengan 4. Okay, you dapat memory tu, dia akan lalu sensory memory and pergi dekat short term memory. Short term memory ni akan ingat dalam 15 hingga 30 saat sahaja. Tak kita proses satu maklumat, memang dia akan lalu sensory memory and short term memory. Persoalannya sekarang, macam mana kita nak ubah satu fakta atau syllabus yang kita tengah belajar ni kepada long term memory. Long term memory ni jangka yang panjang. Ada yang boleh ingat bertahun-tahun, berbulan-bulan, macam tu. I want to give you a analogy lah. Analogy dia sama macam bila you buka komputer, and then you pergi dekat artikel, you copy and paste. What will happen kalau you copy banyak, dia akan jadi error. Sebab tu orang cakap kalau pergi kelas, pergi uni, cikgu and lecturer tu hanya membantu sahaja. Usaha yang lebih, kita yang kena gerak. Lepas dia keluar daripada kelas, memang you akan lupa semua benda sebenarnya. Most of the things you memang takkan ingat pun. Sebab apa? Too much. Terlampau banyak info yang you copy. Error. And then you rasa you tak pandai. Tapi sebenarnya you bukan tak pandai. You boleh jumpa teknik yang sesuai ataupun you boleh jumpa di YouTube channel lah. So dalam
cognitive psychology. Cognitive psychology ni dia pasal mental processes tau. So nak dipendekkan cerita, the key untuk you simpan memory tu, you tukarkan kepada long term memory is called repetition. Teknik pengulangan. I bagi you contoh kalau you pernah tengok pelajar-pelajar tahfiz ni, diorang boleh hafal 30 juzuk Al-Quran, the whole surah. Macam mana dia boleh buat macam tu? Kalau you pernah tengok ataupun you pernah masuk tahfiz ke, every day dia memang ada jadual dia. Setiap hari dia akan ulang ayat yang sama, benda yang sama, ayat Quran yang sama untuk dia orang hafal. Same thing, you kena apply benda tu in your studies. Itu contoh situation. Now, I'm going to give you some study techniques, study tricks. Teknik yang pertama is called space repetition. You sorry tahu sebab biasanya psikologi punya terms ni kebanyakannya dalam bahasa English, but I will help you untuk terangkan dalam bahasa yang mudah untuk difahami. Dia macam mix-mix gitu. Tapi tak apa, bila kita mix-mix sebenarnya lagi faham kan. Space repetition ni pengulangan berkala. So bila you pergi kelas, you pergi lecture, balik daripada tu you kena ulang at least sekali. Okay, kalau you ambil subjek macam statistik ke maths ke, you kena buat latihan at least 3 kali. 3 jenis 3 practice untuk keep the momentum of your space repetition. Faham tak? Ni adalah contoh korang punya memory time study. So tengok graf ni. Okay, katakanlah you baru masuk kelas and you belajar benda tu selama seminggu, and then minggu kedua tu you ulang. So memory you naik sikit. And then you tinggal topik tu selama 3 minggu. Memory you turun. Ulang sikit, naik. Lepas tu tinggal 3 bulan, dia akan turun. So sekarang ni, kita nak keep the momentum untuk keep your memory untuk naik. So macam mana? Ini garis masa, ini tahap memory. So, garis masa ni tak boleh lama sangat. Contoh, you nak cover topik statistik, maths and also science. You study maths. Science 1 hari. Lepas tu maths. Lepas tu nampak tak? Science kau dah turun. Science tu memory dah turun. So, macam mana nak susun jadual belajar? Selanglah at least. Tak semestinya you kena study hari-hari tau. You boleh je study, hari ni maths, esok science, esok economics. Maths, science, economics. Asalkan ada repetition tu at least 3 kali. Faham tak? Kenapa ada orang, dia tak study hari-hari pun, tapi dia still boleh score. Walaupun dia study last minute. Dia cakap dia tak study, tapi sebenarnya dia study. Dia gunakan teknik tadilah. Dia bukannya study every day, every hour. Tapi dia praktikkan space repetition. And dia faham how their memory works. Pernah tak rasa macam, banyak ni nak kena study. Terlampau banyak sangat topik. Lagi satu teknik adalah you guna chunking method tau. Ada teori cognitive load teori ni, dia mengatakan manusia ni, kapasiti kerja manusia ni, dia terhad 5 to 9 units only. Sebab tu, bila you tengok macam banyak sangat topik, rasanya serabut, betul tak? So, every time start sem baru ke, every time, tak tahulah kalau you budak sekolah, start bulan baru, tahun baru, you tengok subjek tu and you bahagikan kepada chunks. 3 ke 4 ke chunks. Focus on chunks pertama. Macam tu. Topik 1 sampai 3 is about statistik. Topik 3 sampai 5 is about algebra. Okay, so now let's talk about long term memory. Long term memory ni memory yang kita ingat sampai bertahun-tahun kita ingat. Okay, selalunya long term memory ni orang akan ingat a good experience, a traumatic experience. So macam mana you nak divert you punya syllabus yang banyak tu untuk jadi a memorable experience? Ikutlah kalau you nak bayangkan, statistik ni trauma lah. Sorry I selalu mention statistik sebab I memang trauma dengan statistik. And that's how I remember. Kita panggil dia visualization. Selalunya manusia ni, dia akan cepat ingat bila satu benda tu berkaitan dengan emosi. Contoh, ingat tak you pergi dating dengan ehem-ehem tu dekat tepi pantai? Ingat tak you punya ex tu kan, dia kan busuk? Contoh.
So, gunakan teknik visualization. I don't know, benda ni macam crazy. Like, kalau you, macam I tak boleh nombor-nombor ni tau. Sebab I otak kanan. Bila I nampak nombor, I rasa macam pening, rasa macam muntah, rasa nak pingsan. Okay, so I kan macam, oh, mathematics. Kan dia ada dia punya, apa tu, formula matematik tu kan. So formula matematik ni, so this formula is my first trauma. Yang tu my first trauma. I akan kaitkan. Contoh, kalau you ada trauma, ni contoh parents you cerai, and you kaitkan, oh, aku ingat formula maths ni, aku ingat parents aku cerai. It's crazy, but it works. Rasanya korang pernah dengar tak? Dulu, time sekolah, nak hafal nama pelangi tu, cikgu buat macam mnemonics. Panggil dia mnemonics, dia macam kata-kata depan macam pelik. Contoh Michael Jackson kena halau balik India Utara. Itu untuk ingat pelangi. Use mnemonics. Contoh kalau ada macam teori ke, nak hafal tapi susah, gunakan mnemonics tu. Buatlah yang gila-gila sikit. Kalau nak lagi gempak, kaitkan dengan you punya trauma. Kaitkan dengan you punya crush. Benda ni kan nampak macam crazy. Nampak macam, ya ke? Macam tak menjadi je. But untuk orang yang macam kita, okay, macam I ni, I bukan student yang top tau. Yang betul-betul gifted, pandai belajar. Tak. I'm just a normal student yang always mencari cara untuk score, survive in the semester, you know. So these are the things yang crazy, but it works. It's like you psycho yourself. So, so itu saja sharing psikologi untuk sesi kita, video kita pada minggu ini. Follow, subscribe, love you, like, comment down below kalau korang nak lagi. Semoga ilmu-ilmu ni bermanfaat dan semoga saya menjadi influencer yang paling mantap dekat Malaysia ni. Bye!